Apa hukum kena asap daripada orang masak khinzir? Orang masak kita pergi hidu. Kena samak dah hidung kita. Bukan hidung kita, hidungmu seorang. Bukan hidung. Ada pula kita ramai-ramai samak hidung. Ini tak ada kerja lain. Nak lalu kat orang goreng babi, pergi hidung. Pergi sendu gitu. Nah, dengar baik-baik. Kena asap khinzir dimaafkan. Itu fiqh kita. Okey? Kena walaupun di tengah bakar babi dimaafkan. Tetapi kalau lekatlah asapnya pada baju, lekatlah bau yang busuk pada pakaian, maka kena bersihkan. Faham lagi? Yang kata dimaafkan, kita lalu ngebasikal asap babi mari rau lalu. Dak lekat asap, dak busuk tubuh, tidak wajib basuh. Dimaafkan. Walaupun kena, sama macam sentuh kering dengan kering. Kalau sampai melekat babi itu baunya pada badan, tanda ada jirim daripada asap yang melekat, wajib bersih. Dia gitu. Neh.